Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Kaisara Kaila binti Muhammad Afzal Nisa. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Dua PBA 204. Saya berumur 11 tahun. Saya ingin menceritakan sebuah buku yang bertajuk Snow-White dengan 7 Orang Kedil. Buku ini ditulis oleh Nurul Azila Arifin dan diterbitkan oleh Kuala Tumbuk Sdn Bhd. Buku ini diterbit pada tahun 2019 dan terdapat 14 bilangan buku surat. Sinopsis buku. Snow White seorang puteri yang cantik yang melarikan diri daripada ibu tirinya yang jahat dan tinggal bersama 7 orang kedil. Ratu menyamar dan memberinya apel beracun. Snow White diselamatkan oleh putera dan hidup bahagia selamanya. Pengajaran yang boleh kita dapat daripada cerita ini. Kisah ini membawa mesej tentang keberanian, kebaikan hati dan keadilan, serta pengajaran bahawa kejahatan tidak akan menang selamanya. Sekian, terima kasih.